Assalamualaikum dan hai semua. Selamat datang ke MSeka Editive Channel. La vida es un carrusel, Bersama saya Kalisha dan saya Izzah. Hari ini saya berada di Dewan Serdeka Minat SPRN untuk Majlis Mesyuarat Agung Tahunan PIPG kali ke-37. Kak Izzah, korang nak tahu apa yang terjadi pada hari ini? Jom kita saksikan. Jadi kita teruskan mesyuarat kita pada petang ni. Ada scan tak ada? Ibu bapa kena scan minit mesyuarat tu. Belakang kursi. Untuk laporan kewangan PIPG dari 11/2025 hingga 31/12/2025. Jadi baki sehingga 31/12/2025 sebanyak RM40,505.16. Usul yang pertama ni dicadangkan oleh AJK PIBG. Cadangan dia supaya kutip pes sumbangan PIBG sebanyak RM30 dan RM10 bagi pembelian kertas A4 untuk satu keluarga dikekalkan. Usul ni adalah usul yang sama tiap-tiap tahun. Cuma tahun lepas kita usul RM30 sahaja, tak termasuk RM10 kertas. Jadi tahun lepas lah kita mendapat sedikit kesukaran lah. Sebab kita belanja kertas saja pun dah mencapai RM10,000 setahun untuk kerja sekolah anak-anak kita lah, kita print. Cadangan daripada ibu bapa bahawasanya tugasan atau kerja rumah dimaklumkan dalam grup WhatsApp. Kita ada dalam grup WhatsApp tu ada ibu bapa pun ada, guru-guru pun ada. Jadi benda ni saya rasa kita boleh buat on the spot lah. Saya akan maklum kepada cikgu saya. Rumah sukan kita tak buat pertukaran setiap tahun. Okey. Cuma tahun ni kita akan buat sedikit penyusunan semula. Sebab bila kita tengok senarai nama setiap rumah sukan tu, dia berlaku ketidakseimbangan. Sebab ada rumah sukan yang murid-murid dia ramai yang mewakili sekolah, tapi rumah lain ada tak ramai lah. Jadi tak seimbang lah kekuatan rumah sukan tu. Jadi kita kena buat semula penyusunan berdasarkan kepada bilangan murid yang wakil sekolah setiap rumah sukan. Yang kedua berdasarkan saiz fizikal murid-murid lah. Okay. Jadi bila berlaku penyusunan semula, maknanya adalah pertukaran rumah sukan. Baju sukan tu kita buat ikut bilangan murid sahaja. Kalau tahun lepas maknanya cukup-cukup je, tak ada lebih. Jadi murid tak boleh nak beli. Kalau ada nak tukar ke nak murid-murid baru yang baru masuk tu, tak ada baju sukan. Kita tak ada stok, yang baju sukan lama tu. Okey, yang ketiganya, ada juga ibu bapa yang bertanya sebab anak dia dah tak muat dah baju sukan lama tu. Okey, ada yang dah lusuh, koyak apa. Jadi tahun ni kita akan buat baju sukan yang baru untuk semua murid lah. Tahun 1 memang tak ada baju sukan lagi. Okey. Untuk tahun ni kita akan buat baju sukan dan kita akan beli lebih lah untuk stok, untuk standby tahun depan. Jadi tahun ni dengan tahun depan insya-Allah tak ada pertukaran rumah dah lah. Minta urusan pembahagian susu sekolah secara sama rata untuk semua murid yang berminat. Okey, pertama sekali saya nak maklumkan program susu sekolah ni bukan yang diagihkan oleh pihak sekolah.
tapi ada atas arahan Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi program susu sekolah ni akan dipilih melalui pendapatan yang telah diisi oleh ibu bapa dalam sistem IDMI. Okey, untuk dia kira per kapita. Dia kira per kapita. Lebih kita senang kiranya pendapatan pendapatan kurang dan tanggungan tinggi. Biasa gitulah. Okey. Susu sekolah diagih juga untuk murid RMT sahaja. Kalau murid tu dapat RMT, dia akan dapat susu sekolah. Okey, jadi murid yang tidak dapat RMT tidak akan dapat susu sekolah. Kita kena faham waktu dah. Pertama sekali, para guru hendaklah meningkatkan kualitas pengajaran dan merencanakan strategi pembelajaran yang lebih tepat dan mudah kepada para pelajar bagi mencapai tujuan pembelajaran yang lebih baik. Pertama. Kedua, pihak sekolah hendaklah memantau keselamatan para pelajar dengan lebih teliti dalam apa jua aktiviti yang melibatkan dengan sekolah. Maknanya aktiviti sukan. Yang ketiga, pihak sekolah hendaklah memastikan aktiviti kokurikulum yang bersesuaian dengan kemampuan setiap pelajar. Cikgu kita kena tengok juga ada mic apa. Okey, yang keempat, pastikan para pelajar tidak bermain bergurau kasar, gurau bewok orang dia, atau membuli sehingga boleh menyebabkan kecederaan pada pelajar lain. Teliti isu ni, sebab isu ni bukan kita boleh kata nak jawab hari ni tu, sebab dia perlu kepada semak dan imbang apa yang telah kita buat dan apa yang akan kita buat dan apa yang telah kita buat. Jadi dari segi perancangan tu kita terima perancangan tu daripada kementerian lagi. Bagaimana kita nak ajar anak kita, ya. Cuma lah ni perlu kepada kemahiran juga pedagogi cikgu tu sendiri. Ya. Betul lah, kalau boleh kalau kita nak pitch lebih panjang dengan puan nasihat ni. Dah, takut dia ada idea yang lebih bernas. Start daripada pintu pagar lagi. Jaga, bertugas di sekolah dari tandas pun kita pergi tengok lah ni. Kita pergi buat pemantauan. Anak-anak kita tu buat apa masa dari tandas. Ada cikgu yang bertugas lah ni. Takut berlaku bully di tandas. Dan dalam kelas pula kita ada buku kawalan kelas berkenaan dengan penglibatan anak-anak kita dalam aktiviti. Kita tidak ada membezakan apa ni peluang anak-anak kita ni. Kita akan sentiasa bagi sama rata. Isunya nak kata kecil atau kecil juga. Tolong bagi perhatian sikit terutama kepada anak-anak kita lah. Ya. Balik di rumah tu macam kerja sekolah tu tak ditanya dah. Lepas tu PT dia tu dibawa banyak mana mai sekolah. Selagi usul yang dibawa pada tahun lepas mengenai kelas kafar. Cikgu kita kelas kafar itu ada usul supaya ada bilik untuk persalinan. Jadi kita tengah buat dah. Kenapa ujung tu ada ujung belakang bangunan tu. Belakang bangunan ni mana ni dah? Ni. Belakang ni sikit lagi anak-anak kali hantar balik tu boleh bersalin situ. Memang semua tak boleh tau. Tak. Tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan kelik. Kalau ada kelas pada hari tu. Begitu juga ibu bapa tak dibenarkan masuk dalam sekolah. Kita patuhlah gapo dia cikgu ayat tu. Yang ini saya membubarkan jawatan kuasa PIBG SKRA bagi sesi 2025 untuk membagi laluan kepada pelantikan semula jawatan kuasa baru.
Baik, tuan-tuan, Persatuan Ibu Bapa dan Guru adalah merupakan satu media yang menjadi jambatan kepada kita antara sekolah dan juga ibu bapa lah. Dalam mana kita nak memastikan kemenjadian anak kita ni berjalan dengan lancar dan terurus. Tuan-tuan jaga anak tuan-tuan di rumah, kita jaga anak tuan-tuan di sekolah. Jadi kerjasama yang begitu dalam memastikan kejayaan anak-anak kita ini sudah pasti pincang sekiranya ada isu-isu yang berkaitan tidak dapat kita selesaikan. Jadi hari ini ialah merupakan medium yang penting. Tadi kita telah bincang banyak usul-usul dan kita telah selesaikan bersama tadi. Semoga perjalanan proses pendidikan anak-anak kita terutamanya di sekolah ini dapat menjadi yang terbaik. 10,000 buah buku dibaca oleh anak-anak kita dan cikgu, dan dalam masa 10 bulan ni saya tengoknya kalau kita kali dengan jumlah budak dengan bulan tu, seorang murid hanya perlu baca 1.8 buah buku, maknanya 2 butir sebulan. Kita dah capai sebanyak 10,000 buah buku dalam masa 10 bulan. InsyaAllah kita akan buat tahun ini. Saya lebih mengucapkan terima kasih kepada YB Datuk kerana walaupun dalam kesibukan, walaupun jadual yang ketat penuh, beliau sanggup datang ke SPRA. Bagi satu bukit kepada Datuk. Terima kasih YB. Jadi terima kasih kaum keladi. Kalau ada, nak lagi. Kita dan boleh tengok banyak ibu-ibu keluarkan usul-usul yang bagus-bagus. Bagus dah tu. Itu tanda keprihatinan kita pasal pendidikan anak-anak kita. Tak apa. Kita mari duduk mana pun tak kisah. Dan kita kata duduk aring. Tidak mustahil untuk anak-anak kita masuk universiti, elit, UTM dulu Johor. Tak ada masalah. Duduk mana yang penting kita dapat asas pendidikan yang baik. Dan ibu bapa mesti senada dengan beding. Sama kita dua ni, kita nak tengok anak-anak kita berjaya. Tidak gitu kan. Jadi cikgu ni payah ibu bapa sekalian. Payah jadi cikgu ni. Okey ni insan-insan terpilih ya jadi cikgu. Penting kali jadi cikgu, bakal dia aku kuda bodoh cek-cek hari. Sebab tu Allah tak wi jadi cikgu. Ni insan-insan terpilih ya jadi cikgu. Ya kau bersabarlah cikgu dengan perangai anak-anak murid, perangai mok-mok anak murid. Dalam ni ada ni dia kata dia minta supaya cikgu melaporkan supaya cikgu sentiasa melaporkan keperluan dalam grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp bagi membantu urusan ibu bapa. Mereka rasa benda ni mesti ada dah. Setiap kelas mesti ada grup WhatsApp dah. Masalah kita ni ibu bapa sekalian, ibu-ibu doa ni duk nego dalam grup WhatsApp kelas. Jual tepung pelita lah, tapel lah, dalam kelas. Jadi kalau cikgu biar yang mula-mula kan tindai habis semua. Pada sibuk pun tepung pelita dia, bisa jelah berangai, waktu nak sekali, waktu nak 5 dia. Akhirnya cikgu arah semua bawa buku tak ada. Tak ada. Kita kadang-kadang cikgu ni dia orang apa kita juga. Ada tai-tai dia sombak. Kau cikgu tak sombak. Cikgu sombak pun kita juga, bukan dia orang juga. Cikgu besar ni dia nak suruh 10,000. Dari mana dia nak buat? Tapi dia kira-kira saat ni 1.8 buku setiap bulan anak dia. Mana sebuku, 2 buku lah. 2 buku sebulan ni anak-anak kita baca. Ni kita kena ucap terima kasih. Kita bagi tepuk tangan kepada guru besar kita. Ni satu benda yang baik. Satu benda yang baik.
sedikit sebanyak peristiwa yang terjadi pada hari ini. Sekian daripada kami. Jumpa lagi dalam episod yang seterusnya. Bye.